Apa kau buat kalau orang yang kau dah anggap macam family kau sendiri kena kidnap and polis cakap dia orang ada limitation untuk settlekan kes kau ni? A Working Man, satu cerita action thriller lakonan daripada Jason Statham. Cerita ni mengisahkan pasal Levin Kate. Dia ni bekas seorang tentera and bekerja sebagai construction worker. Hidup dia memang susah gila lepas dia tinggalkan army. Tapi bos dia, Joe and family memang baik gila dengan dia and banyak sangat tolong dia. Satu hari tu anak bos dia, Jenny, kena kidnap dengan ada satu grup something ni yang buat human trafficking. Joe memang tahu background si Levin ni, so dia pun minta lah tolong si Levin ni untuk carikan anak dia. Mula-mula Levin ni reject sebabnya dia cakap dia dah lama gila cuci tangan. Tapi disebabkan dia pun dah anggap family Joe ni macam family dia sendiri, so dia pun agree lah untuk tolong. Dengan segala kepakaran yang dia ada, si Levin ni mulalah buat kerja dia untuk buru seorang demi seorang untuk cari dekat mana si Jenny ni. Untuk cerita ni pada aku dia bukanlah satu cerita yang best gila. Dia punya jalan cerita tu pada aku dia agak merepek jugalah, and pacing dia tu pun aku rasa agak slow sebabnya ada plot yang aku rasa kalau tak ada pun tak apa. Tapi apa yang aku suka dekat cerita ni and yang membuatkan aku tengok cerita ni sampai habis sebabkan dia punya action. Cerita ni memang banyak gila dia punya action scene. Aku boleh consider dia non-stop action pack jugalah, and dia punya action ni pula jenis yang gore. Itu yang best tu layan. Kalau korang jenis yang pentingkan action yang banyak berbanding jalan cerita yang best, cerita ni korang boleh tengok ada dekat Prime Video.